Lak khabar ni, siap mu tahu ke tak? Jam astronomi Prague adalah keajaiban kejuruteraan zaman pertengahan dan bukti kepintaran penciptaannya. Jam ini terletak di tengah-tengah Prague, ibu kota Republik Czech. Reka bentuknya yang rumit dan sejarah yang panjang menjadikannya subjek yang menarik untuk diserokai. Ia dipasang pada tahun 1410, menjadikannya jam astronomi tertua yang masih beroperasi sehingga hari ini. Keunikan jam ini menjadikannya simbol kebanggaan Prague dan tarikan utama pelancong dari seluruh dunia. Jam ini mempunyai 3 komponen utama, iaitu dial astronomi mewakili posisi matahari dan bulan di langit, dial kalender menunjukkan bulan dan hari dalam setahun, dan patung 12 Rasul akan bergerak pada setiap jam dari 9 pagi hingga 11 malam, mempersembahkan sebuah pertunjukan unik yang akan memukau para pengunjung. Tujuan utama jam ini adalah untuk menggambarkan fenomena astronomi dan alam semesta yang dilihat pada masa itu. Jam ini juga berfungsi untuk tujuan praktikal seperti memberitahu masa dan tarikh, menjejaki cuti Kristian dan perayaan tempatan. Jam astronomi Prague bukan sekadar artifak sejarah. Ia adalah secubit sejarah hidup yang terus mempesona dan mendidik pengunjung tentang pemahaman alam semesta zaman pertengahan. Gabungan sains, seni dan mitologinya menawarkan tingkap unik ke masa lalu dan bukti kepintaran manusia.